Pilihan. Orang kaya beranggapan kenapa perlu memilih? Kerana kita mampu memiliki semuanya. Namun, ada yang berfikir dalam hidup ini hanya ada pilihan tertentu. Jika pilih semua, itu tamak, jahat dan tidak bertimbang rasa. Pemikiran ini wujud sejak berzaman lagi. Mentafsirkan hidup ini pilihannya terbatas dan tertentu sahaja. Gagasan ini sebenarnya tidak adil. Apakah orang kaya tidak memiliki keluarga bahagia, hidup yang aman? Sebaliknya, jika menjadi kaya, kita akan ada masa kualiti bersama keluarga. Berbanding kerja keras tak mengira masa. Jika benar kita sayangkan keluarga, jadilah kaya, bukannya papa kedana. Daripada memberi alasan memilih keluarga daripada menjadi kaya, lebih baik menjadi kaya untuk membahagiakan keluarga. Mengapa pilih satu? Kan boleh pilih kedua-duanya.